Okey geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel geng. Untuk video kali ni aku turun kolam baru geng. Kolam baru buka dekat Batu Lintang, Sungai Petani. Geng, sebelum tu aku nak minta maaf sebab lama aku tak buat video. Aku rasa lebih kurang dekat 2 bulan juga aku tak pegang rod, tapi mancing. Hari ni alhamdulillah ada rezeki. Kita main turun kolam baru. Kita try main review tengok kolam baru macam mana kan. Aku dipahamkan ada 2 kolam kat kolam ni. Kolam pancing pro ni. Saya kita jumpa nasihat. Semoga ada rezeki. Hari ni depa lepas tapak ikan rapu bintik. Saya anggaran dalam 800 gram ke 1.5 kilo 1.5 kilo lah. Lebih kurang itu anggaran dalam 30 ekor pagi ni. 8.5 depa akan lepas. Okay geng, tiba-tiba nasib. Semoga ada rezeki, semoga ada strike dan ada video untuk tuan apa semua geng. Macam biasa lagi aku masuk bayak dulu. Kita standby setup, prepare setup. Kita jumpa dalam kolam. Okay, Assalamualaikum. Ikan ni kalau ikan kita lepas semua ni. Sampai lepas semua lebih kurang 8.24 dalam aku. Berapa ekor lah? Dah apa? Aku bintik. Aku tunjuk berapa ekor lah? 30 ekor. 30 ekor? 30 ekor. Okay. Untuk pagi ni 30 ekor geng. Ni kolam B lah. Kau tengok tengok ni kolam B. Dan sebelah sana kolam A. Kolam A tengah renovate lagi. Kemungkinan bulan 7 lah. Bulan 7 akan buka. Ini sih. Habis ke untuk 30 ekor pagi ni. 30 ekor akan apa bintik untuk hari Selasa 9 bulan 6 ni. Okey geng, untuk kolam pancing pro ni, kolam boleh tengok parking luar. Parking luar. Sampai ujung sana pada parking. Jadi dalam satu masa boleh parking banyak. Kalau tengok parking luar. Okey geng, untuk kolam ni apa boleh tengok dekat sini ada depa standby ni lah, udang hidup dengan belanok. Tapi untuk hari ni belanok habis. Belanok tak sampai, cuma ada udang hidup lah. Sekor RM1, belanok sekor RM1, udang hidup sekor RM1. Kalau apa nak beli umpan sini boleh beli lah. Okey geng, aku dah masuk lah dalam kolam. Okey geng, macam biasa hari ni aku bawa turun usuk lidon. Aku pay dengan nasi lestari 5.14 LB. Macam biasa geng. Rambut untuk aku main kolam ni aku pakai rambut pendek biasa orang banyak ni tengok rambut 2 mata. Batu ladung saya 3 kan. Jom kita try tengok. Kita try kat belakang ni dulu. Kolam ni tengok. Yang ni kolam B. Ni ada 2 kipas, satu depan, satu kat belakang. Ni kat depan, ni kat belakang. Ni kita cuba kat belakang tu. Kita try tengok. Kat belakang tu ada pipe, sini ada kipas. Jadi kat sini potensi nak strike tu ada. Jom kita try cuba. Semoga ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Keskas untuk pagi ni. Macam pagi ni dilepas rapu bintik. Rapu bintik ni kalau apa nak casting dia kena tarik slow lah. Bawa betul rapu ni dia bukan jenis vegan. Ikan lain aku tak pasti. ikan macam ikan cakap putih jenahak. Kemarin dia buat, dia lepas jenahak petang kemarin pukul 5 petang, tak silap aku 20 ekor. Aku tak tahu kalau ada belen-belen lagi, insyaAllah kalau ada rezeki kita cuba cari lah. Kita cuba cari. Kau tengok kolam ni tak besar mana. Kolam kecil kan. Untuk kolam B ni kecil, tak besar mana.
Hampa casting, hampa duduk sini pun hampa baling boleh sampai seberang sana geng. Okey geng, untuk kemudahan yang ada dekat kolam ni yang dipersediakan macam misal dekat sini dipersediakan surau untuk apa nak solat dan tandas. Makanan, kalau untuk makanan dekat sini dipersediakan makanan ringan lah, makanan ringan, ayak ada kok, dan kadang-kadang ada lah nasi, ada orang yang hantar lah, mereka ambil ke ataupun ada orang yang letak sini, boleh beli juga lah kat sini, dipersediakan makanan lah. Okey, macam untuk pengetahuan hampa, kolam Pancing Pro ni dia ada 2 kolam ni. Macam aku masuk ni, dia buka ni, yang ni kolam B dan yang ni kolam A. Kolam A dalam proses ni. Yang aku dipahamkan kalau tidak opening yang baru ni dia baru buka dalam seminggu lebih. Yang opening baru ni kan dia akan buka kolam B, kolam A. Kolam A tapi hari tu disebabkan belah sini tanah runtuh. Depa tutup kolam A. Depa dah lepas dah ikan tapak dalam kolam A sebab memang grand opening ni depa akan buat kolam A hari tu, tapi dah tanah runtuh jadi depa terpaksa pindah ikan semua main masuk kolam B. Okey geng, untuk ikan sementara ni sementara depa buka kolam B ni. Kolam B ni aku dipahamkan nanti bila kolam A siap, kolam B ni akan jadi kolam yang saiz ikan 2 kilo ke atas. Untuk kolam ni, kolam B ni ikan 2 kilo ke atas, dan kolam A nanti dia akan ikut harga yang kolam B waktu ni yang 5 jam 65, yang malam naik RM50. Dia akan pergi kolam A. Dan aku dipahamkan kolam A anggaran akan dibuka mungkin awal bulan 7 lah, yang pihak kolam beritahu aku lah. Nanti dan kolam B ni dia info yang aku dapat, kolam B ni akan buka 3 hari lah, iaitu pada hari Jumaat, satu Ahad. Kolam A dia akan buka setiap hari lah. Untuk kolam B ni kalau apa nak masuk, dan harga lain sikit lah sebab ikan kolam B ni ikan dia saiz sikit, 2 kilo ke atas, dan kolam A ikan 2 kilo ke bawah. Okey geng, kedalaman kolam ni 8 kaki, sama juga dua belah kolam A yang besar tu tak silap aku 8 kaki lebih sikit kot yang dia beritahu. Kolam ni 8 kaki je, dan pok apa boleh tengok pok daripada letak dekat pancapai tu kalau merah belah sini dengan belah sana. Pok tak silap aku ada 4 biji pok je kalau kolam B ni. Depa susun dari sini 15 meter. Sana pun sama juga, kalau duduk belah sana dia 15 meter dari tebing susunan kok. Cuba cari dulu lah. Kita try kursi orang tak ramai. Dekat lah ni aku masuk pukul 9, 10 minit. Baru ada 2 orang masuk ni. Sebab hari ni hari waktu kerja orang tak ramai, jadi kita boleh kursi-kursi ni. Kalau kita try kursi cari dulu. Aku tak tahu spot mana. Sebab pagi ni dia lepas rapu kalau casting ni dia payah sikit lah nak dapat dah. Kalau macam ikan sekat putih, sekat jenahak, penjir kita boleh casting. Apu ni nak casting kita kena tarik slow lah. Sebab dia jenis tak ligan kan. Dia jenis ikan umpan lalu depan dia baru dia ambil. Salah kan tu. Udang.
Dia pakai udang dia. Kita rakam dulu. Pakai udang hidup. Suk dah. Jadi ha. Baik dah. Nak letak nak set ni tenggelam. Balah terus yo. Rezeki. Hoi. Balah dekat. Oh, balah lagi tengok. Balah lagi. MJ tu. Dia mau dah hidup. Aku dah kepek tak ada story. Wah, dia cari tu slow. Okay, ada orang yang tak start makan ni. Buat toyo ke? Oh. Lagi lah. Okey tu. Alhamdulillah. Roket tu. Okey, campur. Kenapa ni roket tu? Kunci. Kat sikit kan, alhamdulillah. Ikan kata kita tengok kan. Untuk pagi ni, alhamdulillah. Roket tu. Sorry. Dan kamu ni, alhamdulillah kita cari muka rezeki. Okey geng, alhamdulillah. Jom aku dah tukar umpan laut. Kita cari semoga ada rezeki. Alhamdulillah geng. Lebih kurang tak sampai setengah jam casting. Naik cekok. Kita cari. Turun dah ramai dah masuk. Ada lebih kurang 2, 4, 6, 8, 10 orang lagi. 10 orang. Dah 9.30. 10 orang masuk. Okey geng, ni ada info sikit nak beritahu. Yang aku beritahu opening kolam A tu, yang ada grand opening awal bulan 7 ni, aku dipahamkan ikan tapak sebanyak 1000 ekor dan ikan campur. Nanti hampa tunggu tarikh hampa tunggu pihak kolam beritahu nanti. Yang pihak kolam beritahu tu info yang aku dapat cuma awal bulan 7 dia buat grand opening untuk kolam A. Jadi standby ni untuk opening kolam A nanti. Tapak 1000 ekor. Tunggu ada. Sana tak sampai lagi ya. Luar sana pun banyak kolam kot tu. Kolam dekat-dekat tak? Ada balar dekat. Oh. Tu. Balar ni. Oh, abang ni dah hidup. Ni. Pula. Tahu. Dah hidup. Tu tengok. Tahu rusak ni. Rusak ni, jangan rusak ni. Tuh, gambar dia tengok gambar. Oi, rapu. Ya, rapu naik lagi. Tengok. Rapu naik lah.
mampu naik. Kejap tu. Mampu. Oh, boleh. Wah. Okey, balik. Ada ambil. Depan. Lagi makan. Rapu ke apa ni tak. Ya dah. Tarik ni kita. Nah. Alhamdulillah. Nah kan. Cak yang kedua. Untuk pagi ni. Alhamdulillah. Rezeki. Okey guys, setakat ni je video aku untuk kali ni casting di kolam Pancing Pro di Batu Lintang, Sungai Petani kan. Macam tengok alhamdulillah ni ada rezeki gua ni. Aku masuk 4 jam lah, baru ke 1. Tadi masuk ke 9. Aku masuk 4 jam tak lama kan. Cuaca hari ni memang panas terik kan, memang panas terik. Aku tak tahan lah casting. Tapi alhamdulillah ada juga rezeki gua casting dapat MJ sekok, senyahat sekok. 3 ekor lucu lah macam abang tengok 2 kali tu apa aku rasa MJ tu dia balas ragut dan sekak putih. Tak ada rezeki, cuma rezeki 2 ekor aja strike. 14 meter kan kolam Panci Pro dekat Batu Lintang ni. Kolam dia kecil ya, untuk setakat yang law ni kolam B yang dia buka ni, sementara kolam A siap kan. 14 meter kolam dia kecil ya, jadi senang pula cari ikan. Tokek pun suka belanja ikan, kalau lagi ramai lagi banyak dia lepas ikan kan. Saiz ikan pun boleh tahan. Yang kolam B yang law ni dia buka ikan 2 kilo ke bawah. Nanti kalau kolam A siap, kolam A siap, dia akan alihkan ikan yang belasan yang kolam A tu jadi 2 kilo ke bawah, dan kolam B ni akan jadi ikan 2 kilo ke atas. Dan mungkin kolam B nanti harga dia lain sikit lah, sebab ikan ni ikan besar, ikan saiz besar. Jadi apa boleh try. Yang aku dipahamkan macam apa aku beritahu tadi yang mana tak tengok ni. Anggaran mungkin awal bulan 7 lah. Awal bulan 7 kolam A akan buka. Mereka akan buat opening 1000 ekor ikan. Okey, hampa boleh main cuba kan. Hampa tunggu pihak kolam update tarikh. Nanti hampa boleh main try opening nanti. Okey geng. Aku rasa setakat ni je video aku untuk kali. Harap hampa enjoy. InsyaAllah ada rezeki mak panjang, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.